mendesak nak jadi PM, satu lagi tamparan kencang buat PAS oleh Kem Muhyiddin. Dan bagi mereka yang bertanya kepada saya berhubung dengan isu Trump datang ke Malaysia, saya dah huraikan panjang lebar, termasuk pendirian saya berhubung Gaza, Hamas, Israel. Anda boleh scroll ke bawah dan lihat tajuk live yang berkaitan dengan lawatan Trump, ya. Memang terperinci. Baik. Saya membaca di Malaysia kini satu laporan di mana pengerusi Perikatan Nasional merangkap Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dipetik sebagai ataupun lebih kuranglah yang mengesahkan bahawa MPIIM ke MPPIM, ya. Jadi ada satu parti ataupun kumpulan India yang dalam payung besar pembangkang ni telah mengiktiraf Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Okey. Now, ini telah diumumkan. Dan sekali lagi, seperti banyak pengumuman tak kira dari Bersatu maupun Perikatan Nasional, bukan sebenar-benarnya dari Majlis Kepimpinan Tertinggi Perikatan Nasional setelah dipersetujui oleh semua kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional ataupun merupakan suara majoriti Bersatu. Bukan. Ianya datang dari Kem Muhyiddin. Yang kita sudah tahu, yang saya dah dedah sekian lama dan terbukti benar, adalah kumpulan minoriti dalam Bersatu yang ditolak oleh majoriti dalam Bersatu, termasuk majoriti pemimpin bahagian, yang sudah pun tanda tangan SD mahu Muhyiddin berundur. Jadi, sekali lagi, ia bukanlah satu mesyuarat kepimpinan tertinggi perikatan, tapi sebaliknya satu pertemuan sekadar pemahaman saya ataupun lebih kepada Kem Muhyiddin telah, bukan Bersatu, ya, tapi Kem Muhyiddin telah hadir kepada mesyuarat ataupun perhimpunan MPIM ke MPPIM or whatever, kumpulan India dalam payung besar pembangkang. Jadi mereka dengan megah beritahu kumpulan India itu telah iktiraf Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Tapi jangan lupa, ya, bila PAS bercerita berkenaan dengan calon Perdana Menteri harus datang dari PAS, orang Kem Muhyiddin akan dakwa benda ni sepatutnya dibincangkan di umum, perlu dibawa ke Majlis Tertinggi Perikatan Nasional, ya. Tapi Kem Muhyiddin untuk sekian lama, lebih setahun, satu persatu orang dia keluar kenyataan bukan menerusi saluran rasmi parti, bukan dalam mesyuarat rasmi parti, bukan menerusi cabang-cabang parti, tetapi di luar, yang ditujukan sebenarnya kepada umum, kepada awak dan saya, termasuk menerusi podcast, ya, orang-orang seperti Faizal Azumo dan sebagainya, bahawasanya Muhyiddin ni sudah diiktiraf sebagai poster boy. Benda tu dinafikan oleh PAS. Malah PAS menerusi muktamar dia telah pun melontarkan dua individu yang dikira calon Perdana Menteri PAS. Maknanya dah retaklah PAS Bersatu ni, bukan retak, dah belah dah. Dan bila Kem Muhyiddin bercerita ni, tak apa, no problem. Tak perlu menerusi mesyuarat tertinggi kepimpinan Perikatan Nasional. Mereka boleh buat bercakap bagi pihak Perikatan Nasional walaupun ia tidak mewakili Perikatan Nasional mahupun majoriti dalam Bersatu, tetapi ia mewakili Kem Muhyiddin yang terpencil. Baru-baru ini Faizal Azumo sekali lagi buat kenyataan bahawa Muhyiddin boleh mengemudi kapal ni untuk memperbaiki Bersatu dan sebagainya. Terus menerus bercakap di luar, terus menerus bukan menerusi saluran rasmi parti. Dan kini mereka bukan pergi ke PAS ataupun mengadakan mesyuarat tertinggi Perikatan Nasional. Mereka pergi ke satu kumpulan yang baru sahaja dikatakan menyertai payung besar pembangkang dan berkata kumpulan ni dah iktiraf kami. Jadi satu lagi tamparan kencang buat PAS, iaitu PAS, kau ni tak payah duduk cakap, kau duduk diam. Kau kerusi terbanyak pun kami tak kisah kau duduk diam. Kita mahu orang kita Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Walaupun dia tahu PAS tidak bersetuju. Jadi sebenarnya yang saya lihat, Muhyiddin dan Kem Muhyiddin ni cuba kawal naratif. Kawal naratif maksudnya dia cuba bina persepsi di media sosial dan di media bahawa apa yang dia sebut adalah persetujuan majoriti dalam Perikatan Nasional. Walhal ini keluar daripada Kem Muhyiddin, itu pun yang dia umum baru ni adalah persetujuan kepada satu kumpulan kecil yang tak ada kerusi pun, yang baru dipelawa oleh Muhyiddin sendiri untuk menyertai satu
payung yang kononnya payung besar pembangkang. Jadi macam syok sendirilah. Dia panggil orang ni tak ada kerusi, dia ni kumpulan kecil. Kemudian orang ni kata, kami iktiraf Muhyiddin, dan Muhyiddin dengan begah umumkan. Dan sekali lagi, PAS buat tak boleh. Dia tak boleh bercakap bagi pihak perikatan tanpa mesyuarat perikatan, tapi Muhyiddin boleh. Okey. Ini namanya keterdesakan. Keterdesakan. Jadi ini adalah langkah kurang bijak kerana mungkin Muhyiddin dan tokoh-tokoh lama, tokoh-tokoh dinosaur ni masih fikir politik ala zaman dulu ni boleh pengaruhi lagi pengundi. Mereka masih berfikir pengundi ni jenis yang berfikiran macam dulu-dulu. Tapi saya berulang kali kata dan saya akan ulang bahawa majoriti pengundi menuju PRU16 adalah progresif dan muda, 39 tahun ke bawah. Cara mereka berfikir berbeza. Mereka dengar saya, mereka berfikir. Mereka dengar suara rasional, mereka berfikir. Dan mereka boleh nampak bahawa Muhyiddin terdesak kerana tindak tanduk ini menunjukkan keterdesakan Muhyiddin. Dia bercakap di luar bagi pihak perikatan walaupun itu bukannya mesyuarat perikatan. Dia cuba kawal naratif untuk meyakinkan orang-orang dalam parti dia sendiri bahawa dia ni relevan, dia ni diterima. Jadi memang nampak amat terdesak Muhyiddin. Sampai perlu pergi ke satu kumpulan kecil yang dia sendiri jemput, kemudian buat berita besar seolah-olah dia dapat pengiktirafan, dan dia buat kenyataan atau mereka buat kenyataan bagi pihak Perikatan Nasional walaupun itu bukan mesyuarat Perikatan Nasional. Now, awak lihat rakyat biasa bila dia baca semua ni. Menuju PRU16 yang tak lama lagi, mungkin awal tahun depan atau sebelum pertengahan tahun depan. Yang penting adalah masalah harian mereka. Yang PAS kata mereka ni duk terhimpit, duk terseksa dan sebagainya. Salah satu hujah utama yang benar-benar mempengaruhi kehidupan setiap rakyat Malaysia yang menuju PRU16 bukannya isu URA atau Kampung Sungai Baru. Okay? Now, isu URA ni diputar belit secara jahat oleh PAS. Kalau kamu nak tahu hujah saya, scroll ke bawah, live semalam saya dah jelaskan. Dan saya gariskan. Diputar belit secara jahat oleh PAS. Sampai perhimpunan mereka gagal. Itu pun kalau awak nak rujuk, awak rujuk live saya semalam. Tetapi biar apa sekalipun, isu URA ni adalah berhubung pembangunan semula satu-satu kawasan. Nah, walaupun akta URA diluluskan, bukan bermakna selepas ini semua kawasan yang memenuhi nilai ambang akan dibangunkan. Tidak. Hampir semua kawasan yang memenuhi kriteria nilai ambang tidak akan dibangunkan semula. Akta ini cuma ada di sana sekiranya ada satu-satu kawasan itu perlu dibangunkan semula. Itu lazimnya kes terpencil. Dalam 10 tahun yang lepas kau boleh petik 2, 3 ke 4 kali benda ni berlaku. So, ia tidak membabitkan kehidupan seharian majoriti rakyat Malaysia. Begitu juga isu Kampung Sungai Baru yang diputar belit secara jahat oleh PAS. Itu pun awak boleh rujuk live saya. Dan saya pegang pada kata-kata saya. Isu yang benar-benar rakyat, setiap seorang yang bergelar rakyat Malaysia bawa ke pilihan raya, medan pilihan raya, ialah kehidupan seharian saya, kos barangan, kos kehidupan. Dan ini berkisar di sekitar harga minyak. Dan adakah kerajaan telah bantu saya? Okay. Nah, satu hujah yang selalu dimainkan oleh pembangkang ialah harga minyak Anwar mungkiri janji. Tetapi hujah itu sudah tidak terpakai lagi. Mereka nak spin macam mana pun, harga minyak telah diturunkan oleh Anwar kepada RM1.99. Nah, harga sebelum ianya diturunkan adalah RM2.06 atau RM2.05. Maknanya penurunan itu adalah 6 sen. Nah, harga sebelum minyak diturunkan ni turut merupakan harga subsidi, ikut kadar subsidi yang lazim. Penurunan ini adalah penurunan tambahan, iaitu subsidi tambahan. Maknanya, seluruh rakyat Malaysia yang ada pegang IC, yang ada lesen memandu sah, diberi subsidi tambahan sekarang. Ini adalah lebih daripada apa yang sebelum ini dijanjikan kerajaan, iaitu mereka akan buat subsidi bersasar. Ada golongan tertentu kalau pendapatan macam ni, macam tu. Jadi rakyat pening. Bagaimana jika saya tergolong dalam mereka yang tak dapat? Semua tu dah tak wujud lagi. Seluruh rakyat Malaysia dapat subsidi tambahan.
Jadi hujah itu tidak dapat dibawa ke PRU16 dan ini adalah perkara penting bagi setiap rakyat Malaysia. Jadi harga minyak tidak lagi jadi isu. Okey. Now, pada PRU16, kalau sekarang kerajaan buat janji, lepas PRU16 dia buat janji baru, dia boleh berretorik dalam kempen. Dia berkata, walaupun kami lambat menurunkan harga minyak sebab kami terpaksa kongsi kerajaan dengan parti-parti lain, tetapi akhirnya kami tunaikan. Jadi ini adalah petunjuk bahawa setiap janji kita kami akan tunaikan, mungkin antara lambat dengan cepat. Ramai akan percaya. Betul atau tidak soal lain. Jujur atau tidak soal lain. Tetapi dia dah ada asas untuk berkata demikian. Dan ini adalah isu mempengaruhi setiap rakyat Malaysia. Saya percaya sebelum PRU16 akan bermula kajian semula akta-akta seperti SOSMA dan sebagainya. Saya percaya. Untuk tujuan pilihan raya. Awak suka, awak tak suka, awak rasa Anwar jujur, tak jujur, tapi itu akan dijadikan modal pada kempen PRU16. Kemudian jika diperbuat janji baru, sekarang ni rakyat akan berkata, ya, benda ni memang makan masa. Tapi bila mereka menoleh kepada Perikatan Nasional, apa yang mereka lihat? Kem Muhyiddin tengah terdesak nak jadi Perdana Menteri. Kemudian, di dalam Kem Muhyiddin sendiri ada dua watak yang mau jadi Perdana Menteri, iaitu Muhyiddin Yassin dan satu lagi saya dedah hari ini, Azmin Ali. Kemudian mereka ni majoriti dalam Bersatu mahu Hamzah. PAS mahu Hamzah, Hadi mahu Hamzah. Di dalam PAS pun tak ada kumpulan besar yang tak mahu Hadi dan tak mahu Tuan Ibrahim. Mereka nak orang lain, saya tak nak namakan lagi. Orang lain menerajui PAS dan orang itu bukannya Sanusi. Ada gerakan tapi bukan menyerlah seperti dalam Bersatu. Ini yang mereka lihat. Mereka nak, kalau mereka tanya apakah janji Bersatu atau janji Perikatan Nasional kepada kami pada PRU16, Perikatan tak boleh main isu minyak. Dia tak boleh kata kalau kami menang esok kami turunkan minyak. Anwar dah turunkan dah. So minyak out. Yang mempengaruhi kehidupan setiap seorang. Apa lagi Perikatan nak janji? Okey, depa yang paling depa boleh buat pun, Pakatan tidak memenuhi janji nak hapuskan hutang PTPTN. Kalau kami berkuasa, kami akan hari ini menang, besok kami hapuskan PTPTN. Mungkin boleh. Tapi rakyat sudah melalui pentadbiran Perikatan. Dia sudah lihat apa yang Perikatan buat dulu dan dia tidak akan yakin. Kalau setakat PTPTN. Itu pun PTPTN ni adalah satu golongan kecil pengundi yang tidak boleh mempengaruhi keputusan pilihan raya dengan begitu besar. Dan majoriti yang terbabit bukannya orang Cina. Tapi Perikatan perlukan undi orang Cina. Jadi isu PTPTN tu dia tidak boleh main untuk dapatkan undi orang Cina. Melayu dah maksima dengan Perikatan, dia tak boleh naik lagi. Tapi saya jangka akan turun. So itu isu PTPTN dia tak boleh main. Nak main apa lagi? Tak ada. Okey. Kalau kami berkuasa, kami akan reverse, ghostan balik. Kerajaan mahu semua laman media sosial ambil lesen. Kami akan hapuskan peraturan tu, tak payah lesen. Tak ada kesan. Jadi apa yang Perikatan boleh beri? Tak ada apa. Tapi bila orang lihat, mereka ni duk bergaduh. Apa yang dia boleh beri kepada saya? Harga minyak? Tak ada. Dia tak boleh nak kata nak turunkan harga minyak. Anwar dah turunkan harga minyak. Sebelum pilihan raya, mesti mereka akan mula semakkan terhadap akta-akta. Jadi itu pun tak boleh main. Siapa Perdana Menteri belah Perikatan? Cleo. Pentaksub PAS ni dia tak mahu Muhyiddin. Malah penyokong Bersatu pun tak mahu Muhyiddin. Muhyiddin ni, saya tak dapat lihat apa rasional dia untuk kekal nak jadi Perdana Menteri. Saya percaya dia berpegang kepada falsafah. Tak apa, kalau saya karam, biar semua karam sekali. Sebab saya tidak dapat fikirkan logik lain. Mengapa Muhyiddin bertekak nak jadi Perdana Menteri sedangkan dia tahu semua tak mahu dia jadi Perdana Menteri. Jadi terdesak sampai dia sanggup karamkan semua termasuk diri dia. Itu sahaja saya boleh fikirkan. Jadi orang lihat, kami tak mahu Muhyiddin. Ya? Okey, so siapa calon Perdana? Mengapa mereka tak boleh namakan? Kat sini kita tahu
Kalau menang, Anwar. Dan walaupun lambat, tapi akhirnya dia turunkan harga minyak. Tak payah nak fikir saya gaji berapa ke apa, saya dapat minyak. Dulu dia satu-satunya Perdana Menteri. Tak kira saya miskin ke kaya ke, RM100 masuk ke dalam IC. Selepas ni saya rasa lepas belanjawan mesti ada banyak lagi. Jadi, yalah, cukai naik sini, naik sana, tapi ada bantuan ni, ada bantuan sana. Dan pembangkang kata harga kos sara hidup meningkat menggila, memang meningkat, tapi tak mudarat seperti yang dibayangkan. Jadi apa yang mereka nak bagi kat saya? Tak ada apa. Cuma bila awak lihat pembangkang, dia kucak-kacik. PAS ni betul-betul ke boleh wujudkan kerajaan stabil dengan bersatu? Tikam menikam, pijak memijak, Muhyiddin buli PAS. PAS ni kerusi terbanyak, dia berangan-angan nak mentadbir negara. Nak kata mentadbir negara, mentadbir parti dia sendiri pun dia tak berani. Dia tak berani beritahu Muhyiddin enough is enough. Kalau masalah mereka pun tak boleh settle, masakan mereka boleh settle negara. Boleh tak kerajaan stabil? Duduk sebagai pembangkang bukan bersatu, berpecah. Logo nak guna pun tak boleh bersetuju. Muhyiddin buli pun mereka diam. Apakah hala tuju mereka? Apakah rancangan jangka panjang mereka? Kita tak tahu. Banyak benda yang mereka perjuangkan tersasar, ada putar belik jahat. Kita dengar Regi, memang apa yang Regi cerita betul. Dan sampai hari ini cabaran saya kepada pemimpin PAS, isu Kampung Sungai Baru nak debat dengan saya di televisyen, saya sanggup turun. Tapi saya akan bersedia kau-kau lah. Ya? Memang betul apa Regi cerita, memang betul dia ni cerita, memang betul dia tu cerita. Ini putar belik. Memang nampak agenda mereka saja nak serang. Tak ada substance sebagai pembangkang yang berwawasan, berintegriti, berwibawa, bertamadun, bertanggungjawab. Tak ada. Jadi apa sebenarnya yang ada kat sana? Dengan persoalan-persoalan ni, oleh pengundi, target pengundi penentu, iaitu muda dan progresif pada PRU 16, perikatan akan jatuh, lebih teruk. Tak usah cerita undi Cina dapat ke UMNO akan meningkat. Saya rasa penyokong mereka yang sedia ada pun akan berkurang. Ya. Jadi saya cuma dapat fikirkan satu logik je apa yang Muhyiddin buat. Okey, sama ada saya jadi Perdana Menteri atau kita karam bersama. Sebab dia terdesak sangat. Ya. Atau Muhyiddin akan cuba halang Hamzah jadi Perdana Menteri. Kalau saya tak boleh jadi Perdana Menteri, biar Azmin naik sebagai Perdana Menteri. Itu yang saya nampak game dia. Ya. So, sebab lagi banyak Muhyiddin mengeluarkan kata-kata seperti ini, lagi banyak dia membuat perangai pergi berdamping dengan kumpulan kecil yang baru yang dia sendiri pelawa dalam perikatan, kemudian meminta pengesahan mereka, sokongan mereka supaya dia nak jadi Perdana Menteri, lagi berpecah bersatu dan Perikatan Nasional, lagi hangus Pakatan Pembangkang. Dan blok kerajaan hanya akan memerhati dan senyum dan tunggu masa Parlimen bubar. Saya hari ini beritahulah, ini kerja bodoh paling tak masuk akal pada pendapat saya oleh kumpulan ni. Paling tak masuk akal, menunjukkan mereka ahli politik yang paling, ya, tak nampak pun orang-orang politik yang berwawasan, yang dah lama dalam bidang politik, yang dah masak politik, tak nampak langsung. Nampak macam amateur yang buat benda bodoh. Macam budak-budak. Ya? Dan kalau saya lihat perbincangan di luar, orang pro Muhyiddin, orang pro Perikatan, Pak Haji, semua geleng kepala. Apa dah jadi? Macam tak percaya apa yang mereka lihat dan mereka dengar. So, logic very simple. PAS ni dia bertumpu kepada, itu pun terbukti putar belik, ya, isu Sungai Ura, Sungai Kampung Sungai Baru. Menipu pun tak pandai menipu, putar belik pun tak pandai putar belik. Tapi isu yang utama, yang penting kepada rakyat ialah isu yang mempengaruhi setiap seorang yang bergelar warga negara Malaysia, itu bukan isu-isunya. Jadi mereka tak ada sebarang naratif yang betul-betul menusuk hati pengundi, menyebabkan pengundi merasakan ya, itu memang pemimpin kita. Tak ada. Banyak isu tersasar, macam
yang terjadilah di air kuning. Mereka dok sangka kalau mereka sensasikan isu babi, di situ majoriti Melayu, undi akan datang kat mereka. Terbukti kan, majoriti pengundi muda dan progresif. Mereka bukan boleh dibodohkan macam dulu-dulu. Akhirnya main isu babi pun, UMNO tak sentuh pun, UMNO menang berlipat kali ganda lebih besar. Kat situ pun terbukti apa yang saya kata benar. Propaganda kempen style lama ni sudah tidak boleh terpakai pada zaman ni. Ya? So, very simple logic. PAS perlu tanya apa yang dia boleh sajikan kepada pengundi dia untuk meyakini. Jangan cerita nak dapat undi Cina. Nak kekalkan sokongan yang ada pun. Apa yang dia boleh sajikan? Tak ada apa. Gaduhlah korang. Gaduh. Ya? Saya yakin anda semua tahu pada petang tadi telah berlangsung satu himpunan di hadapan Dataran Sogo. Himpunan yang menggabungkan dua topik utama. Topik yang pertama ialah berkenaan dengan solidariti terhadap rakan-rakan kita yang telah ditangkap
ketika dalam pelarian sumber flotila. Dan juga topik yang kedua, topik ini yang utama sebenarnya, iaitulah topik untuk membantah dan juga untuk menolak Urban Renewal Act ataupun Akta Pembaharuan Semula Bandar URA. Di mana kita semua tahu yang sidang parlimen akan bermula pada 4 Oktober ini. Dan antara perkara yang disebut-sebut akan dibentangkan atau sekurang-kurangnya cuba dibentangkan oleh Ngah Kormeng Menteri KBKT ialah pembentangan kali kedua URA ini. Dan saya rasa saya tidak perlu ceritakan kepada anda mengapakah kita menolak URA ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sudah banyak video saya dan juga rakan-rakan menceritakan tentang mengapakah URA ini mesti kita tolak, mengapakah URA ini mesti kita tidak sokong dan kalau boleh dibatalkan sama sekali. Dan pada siang tadi, himpunan memang sangat-sangat berjaya. Begitu ramai sekali orang yang turun menyatakan bantahan terhadap Israel di tebing barat dan juga Israel di Malaysia Barat. Di mana kita ada ramai pimpinan yang telah berikan ucapan daripada NGO, NGI, termasuklah pimpinan-pimpinan politik, termasuk juga dari kalangan mereka yang bukan Islam. Kerana macam saya katakan, URA ini anda kata kalau dilaksanakan, bukan sekadar orang Melayu sahaja yang akan terkena, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, tetapi akan terkena juga kepada kaum-kaum lain, terutamanya mereka yang miskin bandar. Dan hasil daripada himpunan itu, Ngah Kormeng telah mengeluarkan satu kenyataan seperti mana yang telah dilaporkan oleh Malaysia Kini. Beliau kata beliau bersedia untuk menangguhkan pembentangan URA pada sidang parlimen kali ini. Nombor satunya untuk memberikan ruang kepada pembentangan Belanjawan 2026. Dan yang keduanya, beliau tahu bahawa URA ini merupakan satu isu yang begitu kompleks. Jadi beliau konon-kononnya dengan pintu yang terbuka, hati yang terbuka, minda yang terbuka, sudi untuk menangguhkan bagi memberi ruang kepada pembincangan dan libat urus yang lebih banyak. Seterusnya cuba untuk iron out beberapa isu yang berkait dengan URA ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ngah Kormeng juga ada menyebut tentang himpunan tadi dan juga berkenaan dengan convention yang telah diadakan oleh UMNO pada pagi semalam, yang antara lain ada satu resolusi yang telah dibentangkan oleh Datuk Johari Ghani, iaitulah URA ini mestilah dibawa ke Jawatan Kuasa Khas Parlimen untuk ditentusakan, untuk diteliti dan seterusnya untuk dikaji semula sebelum ianya dibentangkan. Seterusnya mungkin diundi dan diluluskan oleh Parlimen. Jadi dalam arti kata lain, himpunan tadi sebenarnya dan juga Convention UMNO semalam sebenarnya telah berjaya menyebabkan Ngah Kormeng sedikit goyang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa kata himpunan seperti ini sia-sia? Macam dulu kita ingat lagi pada bulan September. Pada ketika itu kita berhimpun di Parlimen untuk malang. Bulan September ke bulan 8, minta maaf antara bulan tu kan. Kita berhimpun di Parlimen untuk menghalang pembentangan pada ketika itu. 2 hari berturut-turut kita datang ke Parlimen, tuan-tuan sekalian. Dan hasilnya, URA gagal dibentangkan pada ketika itu. Bawa ke bulan depan, bulan ini minta maaf. Tetapi bulan ini pun hasil himpunan kita tadi, Ngah Kormeng masih gagal untuk membentangkan URA tersebut. Alhamdulillah. So lagi sekali, siapa kata himpunan kita sia-sia? Cuma, Ngah Kormeng kata dia sudi untuk menangguhkan. Di sini saya nak ceritakan kepada Ngah Kormeng, kita tak nak tangguh. Wahai orang UMNO, kita tak nak URA ini tangguh. Kita tak nak URA ini dibentangkan pun sebenarnya. Kita bukan nak URA tangguh. Kita nak URA dibatalkan sama sekali. Kenapa saya cakap macam tu? Sekarang satu saja. Adakah perlu URA ini sebenarnya? Sebab tanpa URA pun, tuan-tuan dan boskan, tak nak cerita banyak. Tanpa URA pun, KL membangun. Anda sekarang lihat saya berada dekat kawasan KL sekarang ini. Ada bangunan yang begitu banyak. Belakang sana ada pencakar-pencakar langit. Ada kawasan kondo-kondo yang indah, yang hebat-hebat, yang serba canggih. Dibuat dekat Sentul, dibuat dekat Damansara, dekat Mongkiara, dekat Kerinci, dekat Bangsar. Semua tempat ada pembangunan. Jadi apa perlu URA lagi? Kerana semua tempat ini membangun tanpa URA. Semua tempat ini membangun tanpa Akta Pembaharuan Semula Bandar. Sebab apa? Sebab akta yang sedia ada pun sudah memadai untuk memastikan yang Kuala Lumpur ini dan bandar-bandar di mana-mana pun dapat dibangunkan. Cuma apa yang perlu dibuat ialah perbaiki dan perkemaskan akta sedia ada. Terutamanya jaminan kepada penduduk asal. Jaminan kepada rakyat itu mestilah ada dan mestilah diperkasakan. Sebab sekarang isu utama ialah hak rakyat yang duduk di kawasan itu. Itu utamanya. Sebab kalau kita cerita tentang URA, dalam URA tak ada pampasan. Dalam URA ada cerita tentang apakah hak penduduk asal. Tak ada cerita tentang apakah hak mereka yang tidak sudi dan tidak mahu rumah mereka diambil. Tak ada cerita pun masalahnya. Bahkan dalam URA pun tidak ada sebarang mekanisme untuk penduduk membawa sebarang masalah-masalah mereka, terutamanya berkaitan dengan tuntutan pampasan dan sebagainya dekat mahkamah. Tak ada. Pemaju seolah-olahnya diagung-agungkan, dipelihara dan dibelai dalam URA ini. Jadi kerana itulah kita tak nak URA ini. Akta sedia ada dah memadai. Buat je lah macam PN. PN, mereka tak buat Akta Pembaharuan Semula Bandar. Mereka buat garis panduan pembaharuan semula bandar. Guideline.
Dan guideline itu pula in tandem dengan undang-undang yang sedia ada. Guideline itu memperkemaskan lagi prosedur-prosedur untuk membangunkan Kuala Lumpur ini dan mana-mana tempat pun. Jadi apa perlu akta? Tak perlu akta baru pun. Akta sedia ada sudah memadai, cuma ikut guideline saja. Tetapi itulah bab kata program tersohor sahabat saya saudara Rafiq Rashid Ali. Urat ini tidak lain tidak bukan hanyalah merupakan satu undang-undang yang cuba direka untuk memberikan kelebihan kepada pemaju. Undang-undang urat ini ialah undang-undang untuk kapitalis berkuasa dan berluasa dekat negara kita. Tidak lebih, tidak kurang. Jadi betullah tadi tema kita punya himpunan siang tadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita bukan saja menolak Israel di tebing barat, kita juga menolak Israel di Malaysia Barat ini secara dasarnya. Jadi, pengakhiran video saya ini kepada dengan komen, listen to me and listen well. We don't want that act to be postponed. We want that act to be abolished at all costs. Kita tidak mahu akta itu dibentangkan. Kekal saja akta sedia ada. Pastikan hak penduduk diutamakan. Dan yang paling penting sekali, pastikan tanah-tanah Rizab Melayu, tanah-tanah wakaf, tanah-tanah adat, tanah-tanah kubur, tanah-tanah penting untuk bangsa Malaysia ini dipelihara. Jangan engkau sibuk-sibuk hendak mempertahankan tapak warisan UNESCO kau saja. Ada faham benda itu? Kalau engkau tak faham juga, kami akan terus turun ke jalanan untuk pastikan engkau reti bahasa. Ada faham?